Sekejap. Anda semua yang tengah scroll dan tengok video ni, pernah tak tiba-tiba anda dapat mesej tahniah anda menang giveaway daripada Gadis QS? Padahal kau tak join apa-apa pun. Pernah tak? Okay, saya nak bagi tahu anda, scammer ni makin hari diorang makin kreatif. Siap buat siaran media palsu kononnya dari PDRM dan Gadis QS. Nak yakinkan anda yang konon-konon giveaway ni real. Padahal ini semua auta je. Anda lihat contoh siaran media yang diperolehi oleh salah seorang mangsa yang diperdaya oleh scammer yang menyamar sebagai Gadis QS. Kononnya ada giveaway. Cuba anda baca betul-betul siaran media ini. Ayat dia tunggal langgang, ejaan lintang pukang, macam budak sekolah darjah 1 yang sedang mengarang surat cinta. Bro, PDRM tu kerja dia menjaga negara, menyiasat kes-kes jenayah. Bukannya nak bagi korang hadiah giveaway secara percuma tu. Melainkan kalau iklan yang kau tengok tu memang keluar dari laman rasmi PDRM yang mengatakan ada hadiah yang ingin ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Itu betul kalau posting itu keluar daripada laman rasmi atau media sosial rasmi PDRM. Tapi dalam kes ni Mat, mangsa ni dia dapat siaran media tu hanya melalui mesej daripada individu yang dia tak kenal. Pelik kan? Jangan cepat percaya bila nampak logo polis, nama influencer atau gambar hadiah mewah yang kau nampak tu. Tu semua gambar-gambar logo tu semua diambil daripada internet yang diorang copy paste. Nak tahu sahih ke tak, anda kena cek di laman rasmi PDRM. Bukan melalui wasabun kau ataupun media sosial yang kau tengah layan ni. Ingat kalau kau tak masuk apa-apa peraduan, tiba-tiba dia cakap kau menang. Itu bukan rezeki. Itu scam Mat. Itu kencing Mat. Aku nak bagi tahu rata-rata individu yang kena scam dengan modus penipuan giveaway ni kebanyakannya orang tua-tua kita kat kampung. Jadi kepada anda yang bijak ni, tolong pesan mak bapak kau atau kau share video aku ni pada mak bapak kau, atau kau ingatkan mak bapak kau tu cakap kat diorang, kalau ada orang nak bagi hadiah itu scam, kalau ada orang nak bagi giveaway itu scam, kalau ada orang nak bagi barang-barang percuma itu scam. Apa yang susah sangat? Asalkan tiba-tiba je ada orang nak bagi hadiah, kau jangan layan sudah Mat. Itu semua scam. Mereka-mereka yang ditawarkan hadiah ni akhirnya akan diarahkan untuk membuat beberapa pembayaran. Yang aku pelik, kalau nak dapat hadiah memang kena bayar ke? Kalau kau nak dapat hadiah dia suruh bayar, itu bukan hadiah Mat. Itu umpama engkau sedekahkan duit engkau kepada scammer. Pada rakyat Malaysia, tolong sharekan video ini agar kita dapat membantu ibu bapa anda yang berhempas pulas kumpul duit dekat kampung tu, disimpan duit untuk engkau kan. Kau bagi tahu dia orang, mak, ayah, tak adanya orang tiba-tiba nak bagi hadiah mak. Tak apalah macam gini mak, biar abang je belikan mak hadiah ni. Mak suka hadiah kan? Kau buat macam tu sudah. Guys, tak nak kena scam. Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.